Macam tengok sekarang Xiaomi Pad 7 Pro ni, dia bukan setakat hadir dengan keyboard, tapi sekarang dia ada mousepad dah kat sini kan. Jadi lebih senang untuk anda buat kerja. Ditambah pula kalau anda nak guna pen ni pun ada dekat sini kan. Pen ni pula magnet dekat sini. Tapi katakanlah anda macam tak selesa dah kan, tiba-tiba anda rasa macam nak pegang tablet, nak main game sebagainya kan. Okey, boleh je anda just cabut je. Tengok, dia gunakan magnet kat bahagian belakang ni. Magnet dia ada kat sini. Jadi nak connect, boleh je macam tu saja. Letak je kat sini kan. Tak nak, anda cabut saja. Mudah kan? Saya juga suka lukis-lukis dekat tablet ni kan. Sebab apa? Sebab dia punya skrin dia cantik, pen dia sensitif. Skrin dia ni, dia ada 3.2K resolution tau. Walaupun jenis IPS saja, tapi dia punya skrin dia, warna dia memang cantik. Ditambah dengan Dolby Vision, HDR10, memang terbaik lah. Tengok video ke apa memang layan. Jadi anda rasa berbalik ataupun tidak untuk gunakan tablet? Sebab saya rasa kalau anda kerja office ataupun anda student yang tak nak gunakan aplikasi-aplikasi yang berat dekat laptop tu kan, anda nak benda yang ringan macam Google Docs, Google Sheet atau mungkin Microsoft kan, PDF ke apa ke, saya rasa tablet ni pun dah cukup baik. Ditambah dengan kalau anda pakai casing dekat sini kan, berat dia tak sampai pun 1 kilo kat sini. Nak lipat pun senang dan nak bawa ke mana-mana pun senang kat sini. Lepak kedai kopi ke apa kan. Pendapat anda tinggalkan dekat komen di bawah.